Okey. 320 darab 12. Okey. Sun, kau nak ikut aku keluar tak pergi makan? Jom. Ha? Aku buat kerja ni. Kau pergilah. Ajak kawan-kawan kau. Aku sibuk ni. Tak apalah. Aku keluar dulu Okey lawan. Bye. Bye. Wish, lawa siut jam ni. Tapi mahal lah pula. Aku ni pun dah lah duit sangkut. Macam ni Dengar-dengar sudah ada simpan duit kat tabung. Mesti banyak. Tapi kalau minta pun mesti dia tak bagi. Pakai cara ni gila. Alhamdulillah. Akhirnya aku berjaya juga simpan duit banyak-banyak ni. Ngantuk lah. Tidur dulu lah. Jangan lupa buka lampu. Ngantuk. Tidur dulu lah. Banyaknya. Wish, banyak ni. Apa benda bisanya? Weh, Wan! Kau buat apa ni, Wan? Aku tak buat apa. Wan, kau jangan. Kau nak buat apa dengan tabung aku tu? Aku... Zul, kejap. Bagi! Bagilah. Lepaslah, Zul. Bagilah tabung aku tu, Wan. Aku cakap lepas lah. Aduh. Wan! Aduh, sakitnya. Ya. Okey. Waalaikumsalam. Aduh, sakit kepala aku. Zul, aku nak minta tolong boleh tak? Ya Wan, kenapa? Zul, aku nak pinjam duit sikit boleh tak? Kau nak pinjam duit? Zul, tolonglah. Aku ni perlukan duit, Zul. Tolonglah. Dah lawan. Oh ya. Yang duit tu ketepikan dulu. Sekarang ni aku nak tanya kau. Kenapa kau curi tabung aku minggu lepas? Sebab kalau aku minta mesti kau takkan bagi kan? 1 sen pun, betul tak? Sebab tu lah aku curi tabung kau tu. Kau ni. Kau nak tahu tak? Aku paling tak suka
orang yang buruk sangka dekat aku. Ni, lagi-lagi adik kembar aku sendiri. Kau kena ingat Wan, aku ni kembar kau tahu tak? Abang kau. Ya, aku faham kau tak ada duit. Tapi kalau kau tak ada duit, minta je lah. Janganlah sampai nak mencuri macam ni. Kau ni. Kau tahu tak Wan? Sifat buruk sangka dan mencuri tu, mak ayah tak ajar tau. Dan yang paling teruk sekali, kau tendang aku hari tu. Aku tak sangka adik aku buat perangai macam ni. Kau nak tahu tak betapa susah payahnya aku simpan duit, tapi kau senang-senang je nak curi tabung aku. Sebenarnya kau tahu tak, aku simpan duit tu untuk kita berdua, untuk masa depan. Zul, aku minta maaf lah apa yang aku buat dekat kau hari tu. Sebab aku tak sengaja buat dekat kau. Tak apalah, benda pun dah jadi. Benda tu pun dah minggu lepas dah. Zul, aku minta maaf lah. Aku tak ada niat pun nak curi. Tapi disebabkan aku buruk sangka dekat kau. Nak cakap macam ni? Dah lawan cukup. Pasal duit tu, aku tak boleh nak tolong. Sebab apa? Sebab perangai kau lah. Buruk sangka dan mencuri. Lepas tu kau tendang aku. Kau tahu tak, benjol ni dari hari tu sampai sekarang sakit, tahu tak? Tapi kalau kau dah berubah, baru kau cari aku. Faham? Dah lah, aku nak pergi dulu. Bawa-bawa lah taubat Wan. Assalamualaikum. Zul. Aduh. Ya Allah, kenapa aku ni buruk sangka dekat dia? Ya Allah, aku bertaubat ya Allah. Maafkan aku. Aduh, hai.